قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah karunia-Nya kita dapat bersama-sama pada malam ini dalam satu sesi khas isu-isu semasa kita. Dan tajuk yang kita pilih pada bulan ini ialah tentang Al-Imam Al-A'zam Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit rahimahullah ta'ala wa radiyallahu anhu, iaitulah Imam Abu Hanifah, Imam Abu Ahli Sunnah wal Jamaah. Kenapa kita berbicara tentang Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala? Tidak lain tidak bukan kerana ini adalah satu tokoh Ahli Sunnah wal Jamaah, dan kita semua tahu bahawa beliau adalah imam daripada imam-imam mazhab yang empat, bahkan yang terawal daripada mereka dari sudut zaman, kehidupan, dan juga dari segi kedahuluan mazhab, walaupun beliau sezaman dengan Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala, sezaman dengan Sufyan al-Thawri, sezaman dengan Sufyan bin Uyainah al-Auza'i. Tapi beliau dalam satu sudut antara yang ada peringkat tinggi, kerana beliau, sebahagian ulama memasukkan beliau dalam kategori tabi'in, kerana beliau sempat bertemu dengan beberapa sahabat radhiyallahu anhum. Jadi Imam Abu Hanifah ini memang imam Ahli Sunnah wal Jamaah dari segi mazhab fiqh yang telah diketahui. Namun begitu, perlu kita hurai dan jelaskan, kerana pada zaman kini telah muncul pula aliran-aliran yang menyimpang, yang menyeleweng, yang berjenama Salafi, yang menuduh ataupun mentohmah dan mencela dan mencerca Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Dan ini adalah satu fenomena yang sangat tidak baik. Of course, fenomena ini bermula beberapa zaman yang lepas, apabila sejumlah pengikut mazhab Abu Hanifah yang ta'assub, dan kita tahu bahawa pengikut mazhab Abu Hanifah ini pada zaman belakangan, mereka ini antara ciri-ciri mereka terkenal dengan ta'assub. Walaupun semua mazhab ada, mungkin kerana mazhab Abu Hanifah menjadi mazhab rasmi daulah, bersilih ganti daripada Abbasiyah pergi kepada Turki Uthmaniyah, ya. Maka, dan pada zaman Turki Uthmaniyah itu mazhab Abu Hanifah menjadi satu mazhab yang sangat kuat dari segi perundangan, dan dianuti oleh banyak aliran-aliran akidah yang pelbagai yang berkembang dengan pesat. Jadi mereka rasa mereka ada autoriti, ya. Jadi berlaku pergeseran antara mazhab-mazhab yang lain, ya. Dan di antara peristiwa itu ialah apabila Syekh Zahid Al-Kautsari rahimahullah lahu, seorang ulama kerajaan Turki Uthmaniyah di penghujung kerajaan Turki Uthmaniyah, yang menulis kitab lalu nak defend, nak pertahankan mazhab Imam Abi Hanifah, dengan dia mencela sejumlah, dia kata ramailah rawi-rawi hadis yang mempunyai perkataan tidak baik terhadap Abi Hanifah, maka beliau mencela mereka ini, jadi membuka kepada
perdebatan balik tentang kedudukan Abu Hanifah. Kemudian bila datang gerakan tajdid yang mengajak manusia untuk kembali melihat kepada dalil dan tidak lagi hanya bertaklid, tentulah mazhab yang paling terkesan dengan gerakan ini ialah mazhab Abu Hanifah. Kerana mazhab Hanafi merupakan mazhab otoriti. Dan isu masalah dengan gerakan tajdid ialah mereka dilihat, golongan mujaddid ini dilihat sebagai orang yang melawan otoriti. Bukan, jadi sebenarnya nak defend bukan defend mazhab, defend kuasa. Itu masalah yang berlaku dalam dunia Islam pada zaman kejumudan. Walaupun mazhab-mazhab lain juga turut terkesan, tetapi mazhab Abu Hanifah pengikut, bukanlah Abu Hanifah saja, tapi golongan Hanafiyah yang paling terkesan lah dari sudut itu. Maka berlaku pergeseran, berlaku perbincangan, sehingga akhirnya membawa kepada sebahagian ulama Salafi menulis kitab diberi nama Nashrus Sahifah, membuka balik celaan-celaan ahli hadis terhadap Imam Abu Hanifah. Kemudian perkara itu berterusan, berlanjutan, dan bila dicetak kitab As-Sunnah oleh Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal dalam versi yang baru, bila dimasukkan balik fasal celaan terhadap Abu Hanifah, maka akhirnya muncullah pula golongan pada zaman kita ini dalam tempoh yang panjang. Akhirnya pada zaman kita ini muncul satu gerakan yang ganjil sedikit. Mereka ini bukan lagi ke tahap mencela dan sebagainya, bahkan tahap mengkafirkan Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Dan mereka ini pula menisbahkan diri mereka kepada gerakan Salafi, dan mengatakan mereka ni Salafi, yang dibawa oleh ketua mereka itu Abdullah Al-Khalifi, dan di Malaysia ni pun ada pengikut-pengikutnya. Jadi kita rasa ini adalah satu fenomena yang tidak baik, bahkan sangat buruk, bahkan jelek, dan bid'ah dalalah. Mencela Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, bahkan sampai ke tahap mengkafirkan. Dan puncanya kenapa? Puncanya ialah kerana kejahilan. Walaupun mereka ni belajar dan sebagainya, tetapi mereka tidak mau mengikut jalan yang telah ditempuhi oleh para a'immah. Jadi mereka ini konon-kononnya hendak kembali kepada sumber asal. Jadi nak belajar akidah pun tak mau kita akidah yang mutaakhirin, nak pergi kepada sumber-sumber akidah yang asal. Jadi mereka nak baca kitab akidah yang bersanad seperti As-Sunnah oleh Abdullah bin Ahmad, seperti kitab akidah yang besar-besar. Konon-kononnya inilah cara yang sepatutnya. Sebelum itu ada gerakan daripada kalangan muhaddisin juga yang nak mengembalikan cara mengaji ilmu hadis menurut manhaj ulama mutaqaddimin, atau yang pergi belajar ilal hadis. Ini golongan-golongan yang meloncat macam ini, inilah bahayanya. Bahaya kerana mereka masuk bukan melalui pintu. Bila kita masuk rumah orang, tak ikut pintu, kita akan terserempak dengan benda-benda yang tak sepatutnya. Yang tak sepatutnya kita tengok, lalu kita membuat tafsiran yang salah, yang mana kalau kita masuk ikut saluran yang betul dan kita ikut jalannya, kita akan dapat gambaran yang tepat tentang duduk perkara tersebut. Jadi ini antara masalah yang besar berlaku dalam golongan penuntut ilmu pada masa kini, yang mana mereka ini begitu perasan, kita guna istilah perasan bahawa mereka boleh dapat ilmu dengan merujuk kepada kitab-kitab salaf tanpa menerusi penjelasan penerangan ulama-ulama mutaakhirin. Jadi ini adalah satu bahaya
dalam menuntut ilmu. Dan itu yang membuka pintu tersebut. Asalnya daripada, of course, pergaduhan antara aliran, ya, aliran mazhab Maturidiyah dengan Salafiyah tadi membuka kepada satu tindakan yang tidak baik. Ya, kita kata Zahid Kawthari kerana keta'assubannya pergi serang ahli hadis. Jadi ahli hadis ni dia datang hamiyah, bangkit untuk defend, membawa kepada menimbulkan isu yang sudah ditanam sepatutnya tak boleh timbul lagi. Jadi benda yang bahaya, benda yang bahaya kadang-kadang. Jadi sebab itu kita rasa perlu, dan kita juga belajar kitab Al-Ibanah, dan dalam kitab Ibanah juga ada fasal tentang ini. Jadi kita akan terus pergi kepada situ. Mana Abu Hasan Asy'ari juga mendatangkan satu bab fasal dalam masalah khalqul Quran, riwayat celaan terhadap Abu Hanifah yang menisbahkan Abu Hanifah kepada khalqul Quran, Quran makhluk. Jadi sebelum kita nak pergi, kita ambil secara ringkas pengenalan terhadap Imam Abu Hanifah. Beliau ialah An-Nu'man ibn Thabit ibn Zuti, ataupun Zuta, ataupun ibn Zuta. An-Nu'man ibn Thabit ibn Zuta Al-Khazzaz Al-Kufi. Jadi nama dia An-Nu'man, ayah dia nama Thabit, dia nama Zuta. Beliau adalah orang bukan Arab, beliau daripada Farsi, orang Farsi. Disebut Al-Khazzaz kerana beliau seorang peniaga kain, itu pekerjaan dia. Al-Kufi kerana beliau adalah orang yang menetap di Kufah, ya, tinggal di Kufah. Jadi ini adalah nisbah yang masyhur lah bagi nama Abu Hanifah. Dan beliau dilahirkan dan hidup di Kufah. Kota Kufah ini adalah kota besar di Iraq pada zaman dahulu. Iraq ni dia ada dua kota besar yang dianggap Ansar, kota-kota besar Islam, iaitulah Al-Kufah dan juga Al-Basrah. Kemudian dibina di antara Kufah dengan Basrah itu satu kota lagi namanya Wasit, yang disebutkan kepadanya Aqidah Wasitiyah, sebab dia duduk tengah-tengah antara Kufah dengan Basrah. Dan Kufah ini kita tahu adalah hadratul khilafah pada zaman Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, bila Amirul Mukminin memindahkan pusat pemerintahan Islam daripada Madinah ke Kufah. Maka di Kufah ini tempat tinggal juga sahabat yang besar, iaitulah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan di sinilah berkembangnya mazhab beliau, kerana beliau adalah imam ahli Kufah. Dan di sinilah tempat berkumpulnya murid-murid Ibnu Mas'ud, ya, selain daripada Abu Musa al-Ash'ari. Kemudian datangnya Ali bin Abi Talib, maka berkembanglah mazhab Ali bin Abi Talib di Kufah. Dan Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala wa radhiyallahu anhu dikenali sebagai seorang yang elok wajahnya, sederhana, tinggi, dan seorang yang sentiasa dalam keadaan yang kemas dan bersih. Dan beliau mempunyai perniagaan yang sangat maju, itulah perniagaan kain tadi. Dan seorang yang sangat warak dan zuhud, ya, dan ini jelas tergambar pada ibadat beliau, sehingga beliau ini dikenali sebagai Al-Watad, paku. Karena Abu Hanifah, adat beliau adalah beliau tidak tidur malam, beliau menghidupkan malam setiap malam. Beliau hanya tidur sama ada waktu qailulah ataupun di awal malam. Lalu beliau menghidupkan malam beliau. Sebab itu dikatakan Abu Hanifah sentiasa salat subuh dengan wudu isyak. Bukan sebab memang dia berjaga malam, memang dia tak tidur. Jadi dia memang itu adalah cara dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang yang pemurah, dermawan walaupun kaya, dan beliau sangat tidak suka untuk menjawat jawatan
pada masa itu untuk ulama ni jawatan dia adalah qadha, jadi hakim. Ya. Dan beliau rahimahullah wafat dalam penjara bila lahir pada tahun 80 Hijrah, tak sebut ya. Lahir tahun 80 zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan dan wafat di Baghdad pada tahun 150 Hijrah dalam penjara kerana beliau disuruh oleh Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur untuk menjawab jawatan qadhi, tapi Abu Hanifah enggan. Dan dikatakan Abu Ja'far masukkan racun dan sebagainya. Wallahu a'lam bis-shawab. Ya, wafat pada usia 70 tahun. Ya. Dan ini kerana perselisihan politik. Ya. Kerana Abu Ja'far Mansur takut dengan Abu Hanifah. Ya. Sebab sampai kepada dia berita bahawa Abu Hanifah ada kecenderungan kepada Muhammad An-Nafs Az-Zakiyah semasa berlakunya pemberontakan. Ya. Dan bukanlah kerana apa, kerana masa itu, masa pemberontakan Muhammad An-Nafs Az-Zakiyah, Abu Ja'far Mansur hampir-hampir digulingkan, hampir-hampir kalah kerana begitu besarnya penentangan yang datang daripada Hijaz. Apatah lagi Muhammad Az-Zakiyah dianggap orang sebagai Al-Mahdi pada masa itu. Jadi Abu Hanifah kata kalau dah macam itu, kita kembalikan khilafah kepada syura. Dan ada yang kata kerana Abu Hanifah berpegang dengan khilafah itu sepatutnya syura. Jadi dia tidak setuju dengan sistem yang diteruskan oleh, ialah dia menyangka bahawa bila jatuhnya kerajaan Bani Umayyah, kerajaan Abbasiyah ini akan melaksanakan sistem syura, tapi rupanya meneruskan sistem monarki. Jadi mungkin kerana mauqif itu, walaupun Abu Hanifah, dan itu nanti akan ada kesan yang kita akan sebut kenapa Abu Hanifah dituduh dengan tuduhan-tuduhan tertentu. Jadi Abu Ja'far Al-Mansur telah mengambil tindakan memujuk Abu Hanifah untuk menjawab jawatan qadhi, walaupun dia tahu Abu Hanifah takkan pegang jawatan qadhi. Karena sebelum tu pun Abu Hanifah sudah tolak jawatan qadhi di Kufah, ya, sehingga dipenjara dan dipukul oleh Gubernur. Tapi bila Abu Ja'far Mansur minta lagi sekali, itu mungkin hanya hilah dia untuk dia penjarakan Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Jadi ini adalah sikap para ulama pada masa tersebut, ya, kerana mereka ini tidak suka mendampingi pemerintah-pemerintah yang mungkin akan membawa mereka, menjerumuskan mereka kepada kezaliman. Ya, ini ditakuti kalau, dan dia tidak kuat untuk berhadapan dengan mereka ini. Adapun dari segi keilmuan beliau sejak kecil lagi sudah bertemu dengan sejumlah sahabat, di antaranya Anas bin Malik dan Abdullah bin Abi Aufa. Tetapi beliau tidak sempat, dia belum melihat para sahabat dan duduk dalam masa dia kecil, tapi dia tak sempat nak talaqi ilmu. Ya. Jadi maksudnya dia ni ada ru'yah. Dari sudut itu dia adalah tabi'inlah. Tapi ilmu-ilmu dia dapat daripada ulama belakangan. Dan guru dia yang paling utama sekali adalah Hammad ibn Abi Sulaiman. Ya. Hammad ibn Abi Sulaiman. Itu adalah guru dia yang paling utama, ya. Itulah Hammad ibn Abi Sulaiman Al-Ash'ari. Kemudian di antara gurunya juga adalah Zaid ibn Ali ibn Al-Husain ibn Ali ibn Abi Talib Al-Hashimi Al-Alawi Al-Madani. Ya. Itulah Zaid ibn Ali. Kita tahu Zaid ialah imam Zaidiyah, ya, ataupun pengikut yang dikenali sebagai Zaidiyah. Tapi Zaid ibn Ali adalah imam Ahli Sunnah wal Jamaah. Dia di antara guru beliau juga adalah Atha ibn Abi Rabah. Dan Atha ibn Abi Rabah ni adalah rival kepada guru dia Hammad ibn Abi Sulaiman. Dan Imam Hammad bin Abi Sulaiman dengan Atha ibn Rabah ni ada beef lah. Tapi dia bijaksananya Abu Hanifah ni, lepas dia dah guru dengan Hammad bin Abi Sulaiman 10 tahun 15 tahun, dia pergi di Mekah, guru pula dengan Atha ibn Abi Rabah. Dan kemudian dia kata,
kalau aku nak buat perbandingan, Atha lebihan aku suka dari segi ilmu. Di antaranya guru dia juga Adi ibn Abdul Malik bin Abi al-Makhariq, Adi ibn Thabit. Tapi guru dia yang masyhur, yang terkenal itulah Hamad ibn Abi Sulaiman dan Atha bin Abi Rabah ni yang membentuk fiqh dia. Dan Hamad ibn Abi Sulaiman pula adalah min ashab, kita kata murid yang mewarisi fiqh Ibnu Mas'ud. Kerana beliau berguru dengan murid-murid Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Di antaranya juga Qatadah ibn Di'amah As-Sadusi, demikian juga Qais ibn Muslim, Muhammad ibn Ali bin Al-Husain ibn Ali bin Abi Talib, iaitulah Abu Ja'far Al-Baqir. Sebelum juga berguru dengan Abu Ja'far Al-Baqir, itu yang menyebabkan ada Syiah yang bermazhab dengan mazhab Abi Hanifah. Kerana dia berkata Islam yang Abu Hanifah ini anak murid kepada Abu Ja'far Al-Baqir, maka fiqh dia adalah fiqh Al-Baqir. Dan di antaranya adalah Muhammad ibn Al-Munkadir, juga kita tahu Imam Hafiz Fiqh. Juga Nafi' Maula Ibn Umar, dia ada riwayat berkenaan daripada Nafi' Maula Ibn Umar. Adapun dari segi murid-murid beliau sangatlah ramai, sangatlah banyak. Tetapi yang utamanya ialah Muhammad ibn Al-Hasan Al-Shaybani dan Abu Yusuf Ya'qub ibn Ibrahim Al-Ansari. Dan juga ini dipanggil As-Sahiban. Mereka ini yang mengasaskan mazhab bersama dengan beliau. Dalam mazhab Abu Hanifah, mereka inilah yang membentuk mazhab Abu Hanifah. Abu Hanifah, Al-Qadhi Abu Yusuf dengan Al-Qadhi Muhammad ibn Al-Hasan Al-Shaybani. Ini adalah murid beliau yang paling utama. Kemudian kita ada Imam Zufar, juga satu orang yang ada kedudukan yang besar dalam mazhab beliau. Demikian juga Al-Hasan ibn Ziyad Al-Lu'lu'i, ini juga di antara yang ada kedudukan. Di antaranya Haus ibn Ghiyath. Di antara murid beliau juga ialah Abdullah ibn Al-Mubarak, Syekhul Islam yang pertama. Abdul Mubarak adalah anak murid Abu Hanifah dan sangat menyanjung tinggi Abu Hanifah. Dan di antaranya Hamad ibn Abi Hanifah, anak dia sendiri. Di antaranya Al-Hakam bin Abdullah Abu Muti' Al-Balkhi, yang meriwayatkan Al-Fiqh Al-Akbar. Di antaranya ialah tadi kita dah sebut Muhammad bin Hasan. Di antaranya Nuh ibn Abi Maryam, ini juga belajar dengan Abu Hanifah. Walaupun Nuh adalah hadis, kita tahu dia ni wadha' mereka hadis, tapi dari segi fiqh dia berguru dengan Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Dari segi kedudukan Abu Hanifah, tidak ada lagi pertikaian di akhirnya bahawa Abu Hanifah ini adalah imam mazhab yang ma'ruf, yang mustaqir, dari sudut mazhab fiqhnya, dan diiktiraf sebagai salah satu daripada mazhab yang empat Ahlussunnah wal Jamaah yang berkekalan. Ini kerana kemudian yang pada zaman Harun al-Rashid, Qadhi Abu Yusuf dan Muhammad bin Al-Hasan menjawab jawatan Qadhi, Qadhi al-Qudat, ketua Qadhi ataupun Hakim Negara. Dan kita tahu masa Imam Syafi'i datang ke Baghdad, beliau bertemu dengan Muhammad bin Al-Hasan Al-Shaybani, dan berguru dengan Muhammad bin Al-Hasan Al-Shaybani rahimahullah ta'ala. Jadi dengan itu berkembanglah mazhab Abu Hanifah menjadi mazhab negara, di mana murid-murid kepada Abu Yusuf dan juga Muhammad bin Al-Hasan dilantik menjadi qadhi dalam kerajaan. Maka semenjak daripada itu, mazhab Abu Hanifah menjadi mazhab yang sangat kukuh, sangat kuat, begitu sistematik, sehinggalah datangnya zaman Turki Osmaniyah. Turki Osmaniyah telah memperkukuhkan lagi mazhab Abu Hanifah, especially bila terbentuknya Majalatul Ahkam Al-Adliyah yang mengqanunkan undang-undang Islam berteraskan mazhab Al-Hanafi. Dan mazhab Abu Hanifah tersebar luas di benua Eropah, of course, tersebar luas juga di benua India, India, Pakistan. Ini adalah tempat kubu kuat mazhab Imam Abu Hanifah.
rahimahullah ta'ala, ya. Dan juga di Mesir, kerana Mesir adalah Turki Osmania pada masa dulu. Jadi Mesir adanya bertamu antara mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanafi. Dan Mesir ni ada 3 mazhab yang besar, mazhab Hanafi, Maliki dengan Syafi'i. Mazhab Hanbali tak banyak, sikit, agak sikit, ya. Sehingga dulu pernah dikatakan Al-Azhar buat inisiatif, siapa yang sanggup jadi Hanbali bagi mukafa'ah sikit-sikit pada student-student, kalau sanggup belajar fiqh Hanbali. Jadi itu adalah dari segi kedudukan. Dan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ada ucapan yang masyhur, dia kata an-nasu 'iyalun fil fiqh 'ala Abi Hanifah. Manusia semuanya menjadi tanggungan Abu Hanifah dalam fiqh. Dari segi fiqh, mereka ini adalah yang telah disaksikan, dipersetujui bahawa kedudukannya dalam fiqh. Pun begitu, inilah yang tajuk kita nak bincangkan pada malam ini sebenarnya, ya. Datang riwayat-riwayat yang banyak juga daripada ahli hadis, ya, tentang kedudukan Abu Hanifah ini, celaan-celaan yang diberikan kepada Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Rumusannya yang disebut oleh Ibnu Abdul Bar Hafizul Maghrib dalam kitabnya Jami' Bayan al-Ilm wa Fadlih, wa afrata ashabul hadith fi dhammi Abi Hanifah rahimahullah ta'ala wa tajawaz al-hadd fi dhalik. Ahlul hadith berlebih-lebihan dalam mencela Abu Hanifah rahimahullah ta'ala dan melampau batas. والسبب الموجب لذلك عندهم إدخاله الرأي والقياس على الآثار واعتبارهما. Dan puncanya ialah kerana dia dikategorikan sebagai ahli ra'yi. Ini satu celaan, satu sebab, ya. Dan ala kulli kita akan datang balik pada perkataan Al-Hafiz Ibn Abdul Bar. Sekarang kita nak ambil syahid dia ialah banyak celaan kepada Abu Hanifah daripada kalangan ahli hadis, sehingga bahkan, ya, Ibnu Ali dalam kitab dia Al-Kamil meriwayatkan daripada Abdullah ibn Abi Dawud, itulah pengarang kitab Haiyah, ya, sampai dikatakan Abdullah ni kata Ibnu Abi Dawud, al-waqi'ah fi Abi Hanifah ijma'un min al-ulama fi jami'il afaq. Yang mencela Abu Hanifah dah jadi ijma' ulama di seluruh penjuru. Sedang kita tahu Abdullah bin Abi Dawud, Abu Bakar bin Abi Dawud ini adalah anak kepada Abu Dawud dan ketua mazhab Hanbali, seperti yang kita dah belajar dulu, dia punya matan Haiyah, ya. Demikian juga Al-Khatib Al-Baghdadi mengeluarkan banyak riwayat-riwayat celaan terhadap Abu Hanifah dalam masalah ini, celaan-celaan kepada Abu Hanifah ini, ya. Dan kita dapati Abdullah ibn Imam Ahmad dalam kitabnya As-Sunnah menukilkan sejumlah celaan, ya, kepada Abu Hanifah ini, bahkan sampai ke tahap diriwayatkan daripada gurunya Ahmad ibn Abi Sulaiman yang seolah-olah menghukumnya sebagai kafir. Jadi ini adalah perkara yang kita kena teliti, ya. Sedangkan sabit juga ulama-ulama besar yang memuji, seperti Asy-Sya'bi, Abdullah bin Barak tersebut memuji Abu Hanifah, ya, Fudail bin Iyad, ramai juga yang Imam Syafi'i, Imam Ahmad sendiri ada tempat-tempat yang dia puji Abu Hanifah, ya, Imam Malik juga puji, Al-Auza'i, ini special, kan? Al-Auza'i juga kita akan tengok nanti. Al-Auza'i mula-mula dia kutuk Abu Hanifah, kemudian Abdullah bin Barak bawa dekat dia satu risalah masalah-masalah fiqh. Dia tunjuk dekat Imam Al-Auza'i, baca-baca kata, ini yang ulama besar ni tulis ni, dia kata, kan, hebat ni, kan, siapa tulis? Orang-orang kata ni adalah Tok Guru aku jumpa dekat Iraq. Dia kata, bagus ni, kena menuntut ilmu dengan orang macam ni. Dia kata, tu lah Abu Hanifah tadi yang kata dia ahli bid'ah.
Apa tadi yang kata jangan menuntut ilmu dengan dia? Itu bila Zain pergi jumpa dia di Mekah, maka Zain tarik balik tahdir dia dan mengakui Abu Hanifah sebagai imam. So ini perkara-perkara penting yang kita akan tengok. Ya. Baik. Jadi celaan kepada Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, riwayat-riwayat yang mencela Abu Hanifah, ya. Yang pertama kita kata ada riwayat-riwayat yang tidak sahih. Kerana macam kata Muhammad bin Yusuf As-Salihi Asy-Syafi'i dalam kitab Uqudul Juman, "I'lam rahimanillah wa iyyaka anna ma rawahu al-Khatib min al-qadh fi al-Imam Abi Hanifah ghalibu asanidihi la yakhlu min mutakallamin fihi aw majhul." Kebanyakan riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Khatib tentang celaan kepada Abu Hanifah dalam sanad riwayat ini untuk sampai kepada imam-imam, sanadnya ini tidak lari, tidak lekang daripada rawi-rawi yang majhul ataupun rawi yang dicela. Jadi tidak semuanya, bahkan banyaknya tidak sahih, tidak sabit. Tetapi kok mana pun memang sabit juga riwayat-riwayat yang banyak yang mengisbatkan memang ada perkara tersebut, ya. Dan yang sabit ni pula ada dua kategori. Yang pertama, ma kana sabab intiqalihim fihi ghairu zahir, ya. Sebab celaan itu tidak zahir. Dan kita tahu bahawa imam yang ma'ruf, yang masyhur, kalau datang jarah yang tidak dinyatakan sebab, tak dipakai, tak ditolak, ya. Kan nak kira lagu itu Imam Syafi'i pun ada orang jarah, kan. Kan nak kira lagu itu Imam Al-Bukhari juga dituduh dengan benda yang sama yang kita akan dituduh padanya Abu Hanifah, kan. Dan ada ulama yang kata dia zindik dan sebagainya masa dia hidup. Tapi kita tak terima lah benda tu, kan. Jadi memang berlaku dari kalangan ulama ni, kadang-kadang dia sampai cerita pada dia benda-benda yang dia percaya kepada rawi, tapi rawi itu mungkin tersilap dan sebagainya. Jadi dia hukum berdasarkan ijtihad. Sebab itu kita kata khilaf ulama dalam jarah ta'dil macam khilaf dalam hukum juga, sama. Kita tengok. Dan kadang-kadang manusia dia ada perasaan iri hati, dengki dan sebagainya, untuk dia merendahkan kedudukan pihak lawan. Okay. Yang kedua ialah celaan yang sabit, yang sahih dan jelas sebabnya kenapa. Jadi ada sebab-sebab tuduhan itu disebut kenapa mereka mencela Abu Hanifah. Dan sebab-sebab ataupun tuduhan ini pula kita dapat bahagikan kepada 3 kategori secara pembahagian akli lah, dia kata. Apa yang dinisbah kepada Abu Hanifah dan tidak sahih. Maksudnya celaan tu sahih, tapi tuduhan tu tak betul. Seperti dakwaan Abu Hanifah mengatakan Tuhan tidak dilihat oleh ahli syurga. Ini Abu Hanifah sendiri masa hidup dia mengatakan ini palsu, dituduh pada nama dia, ya? Demikian juga masalahnya kitab Al-Hiyal. Dikatakan Abu Hanifah nak tulis kitab hilah, cara-cara kita nak berhilah dalam agama supaya tak benda yang haram itu jadi halal. Ini juga kitab palsu, tidak sahih, dibubuh atas nama Abu Hanifah. Dan Abu Hanifah macam kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah, wa kadzalika al-Hanafi, macam disebut oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah, al-Hanafi yakhlitu bi madhahib Abi Hanifah syai'an min usul al-Mu'tazilah والكرامية والكلابية ويضيف إلى مذهب أبي حنيفة. Demikian juga orang Hanafi mencampur adukkan mazhab Imam Abi Hanifah dengan sebuah sedikit usul akidah Mu'tazilah, Karamiyah, Kullabiyah, dan disandarkan kepada Abu Hanifah. Ini kerana Abu Hanifah rahimahullah ta'ala disebabkan mazhabnya mazhab negara. Kita ingat tadi kan, start pada zaman Harun al-Rashid.
Lepas Harun Rashid, anak dia jadi khalifah, iaitulah Muhammad Al-Amin. Lepas Muhammad Al-Amin, siapa jadi khalifah? Abdullah bin Ma'mun. Apa yang jadi pada zaman Ma'mun? Munculnya Mu'tazilah. Kan? So apa Mu'tazilah buat? Mu'tazilah ini kerana kecerdikan dan kebijakan mereka, mereka masuk ke dalam mazhab Abi Hanifah untuk membolehkan mereka menjadi qadhi. Okey. Dan di antara yang mengikut mazhab Mu'tazilah pada masa itu dan juga Jahmiyah ialah cucu Abu Hanifah sendiri, itulah Ismail ibn Hammad. Ini penting. Ismail ibn Hammad. Dan Ismail ibn Hammad adalah qadhi, di antara qadhi yang bertugas menyiksa dan menimbulkan mihnah inquisition dalam masalah khalqul Quran di zaman Umar dan seterusnya. Dan demikian juga ulama-ulama besar Jahmiyah seperti Bishr al-Marisi, juga di antara fuqaha al-Hanafiyah. Di antaranya Muhammad ibn Syuja' al-Thalji, antara fuqaha besar Hanafiyah. Ibnu Abi Du'ad yang bertanggungjawab menyiasat Imam Ahmad, juga di antara fuqaha Hanafiyah. So kita tengok imam-imam Mu'tazilah ini, mereka ni dari segi mazhab fiqhnya mereka ni Mu'tazilah. Dikatakan Qadhi Isa ibn Aban pergi berguru dengan Abu Yusuf, mazhab Hanafi, tak jadi Hanafi. Dalam tempoh 15 hari jadi faqih. Dan kemudian dia menyusun kitab usul fiqh yang pertama dalam mazhab Hanafi. Jadi naiklah kedudukan, kan? Jadi bila Al-Ma'mun isytiharkan khalqul Quran, ulama-ulama Mu'tazilah yang mereka ni sebelum ni diangkat jadi qadhi atas kapasiti mereka fuqaha Hanafiyah, rupanya mereka juga dalam akidah adalah Mu'tazilah ataupun Jahmiyah. So banyaklah benda-benda ini dinisbahkan kepada Abu Hanifah. Kemudian setelah kejatuhan Mu'tazilah, mazhab Abu Hanifah pula menjadi pasangan rasmi bagi, sampai ke hari ini menjadi pasangan rasmi bagi aliran Al-Maturidiyah. Sebab Abu Mansur Al-Maturidi Hanafi mazhab. Jadi kadang-kadang ada benda-benda yang dinisbah kepada Abu Hanifah itu ialah benda-benda yang daripada mazhab Maturidi ataupun lain dinisbah kepada Abu Hanifah. Dinisbahkan kepada Abu Hanifah takwil sifat dan seumpama dengannya. Ini adalah perkara-perkara yang kita akan tengok. Demikian juga ada perkara-perkara tuduhan kepada Abu Hanifah rahimahullah ta'ala yang dikatakan beliau rujuk daripada dan terajuk daripada. Dan masalah yang paling besar yang ada dalam kitab Al-Imanah dan juga dalam Sunnah ialah masalah khalqul Quran. Adakah Abu Hanifah berpegang dengan Al-Quran makhluk? Kerana diriwayatkan bahawa Abu Hanifah ini disuruh bertaubat 2 kali. Ibnu Abi Layla mentaubatkan istiqamah Abu Hanifah masalah khalqul Quran. Jadi disebutkan bahawa Abu Hanifah ni kata Quran makhluk. Tetapi datang juga riwayat mengatakan Abu Hanifah telah rujuk daripada akidah ini. Sebab Yahya ibn Abdul Hamid Al-Himmani mengatakan, aku mendengar 10 orang yang semuanya thiqat mengatakan kami mendengar Abu Hanifah berkata Al-Quran makhluk. Tetapi memang daripada thiqah. Tetapi adakah betul? Kerana Ahlul Hadis kadang-kadang tidak faham perbincangan yang mendalam dalam masalah ilmu kalam. Kerana kita tahu ada seorang tokoh lagi yang dituduh dengan benda yang sama oleh ulama yang thiqat. Siapa dia? Imam Bukhari depan tu. Kan?
Imam Al-Bukhari dituduh dengan tuduhan yang sama. Kerana fitnah khalqul Quran adalah fitnah yang paling besar berlaku dalam kalangan ahli hadis. Dan tertohmah dengan fitnah ini sejumlah ulama besar ahli sunnah. Di antaranya Daud ibn Ali Al-Zahiri dituduh oleh Imam Ahmad mengatakan Quran makhluk. Di antaranya Abu Husain Al-Karabisi, anak murid Imam Syafi'i juga, dituduh oleh Imam Ahmad mengatakan Quran makhluk ataupun lafzi bil Quran makhluk. Ya. Kemudian Al-Bukhari, dan kita tahu Al-Bukhari mati, dihalau daripada kampung kerana dituduh Jahmi, dituduh Jahmiyah. Kan? Kerana ada beberapa perincian dan tafsilat dalam masalah Al-Quran yang dibawa oleh imam-imam ini yang gagal difahami oleh majoriti ahli hadis pada masa itu. Maka disebabkan itu mereka menuduh Al-Bukhari dengan kata Al-Bukhari ini Jahmiyah, kata Quran makhluk. Sedangkan Bukhari nak kata af'alul ibad makhlukah. Sebab Imam Ahmad datang perkataan Imam Ahmad, man qala lafzi bil Quran makhluk fahuwa jahmi, wa man qala ghairu makhluk fahuwa mubtadi'. Siapa kata lafazku dengan Quran makhluk, dia Jahmiyah. Siapa yang kata bukan makhluk, dia ahli bid'ah. Imam Bukhari nak menjelaskan apa maksud Imam Ahmad ni. Maksud Imam Ahmad adalah siapa yang kata lafazku dengan Quran, dia nak masukkan Al-Quran itu sendiri makhluk, maka inilah Jahmiyah. Sedangkan asal maksud orang yang cakap lafzi bil Quran makhluk, itulah Abu Husain Al-Karabisi, Al-Karabisi. Dia nak masukkan apa? Dia nak masukkan perbuatan melafazkan Quran makhluk. Dakwat kertas makhluk. Bukan Quran tu yang makhluk. Kan? Tapi dipahami secara salah. Dan apa makna Imam Ahmad kata siapa kata bukan makhluk, maka dia ahli bid'ah. Sebab datang pula nanti orang kata, kalau dah kata siapa yang kata makhluk Jahmi, maka maknanya ahli sunnah kena kata bukan makhluk lah. Maka ada di kalangan ahli hadis kerana gagal memahami masalah ni, berkata bila kita baca Quran, surah kita tu surah Tuhan. Dan dia pun ahli hadis, bukan Mu'tazilah, bukan ahli hadis. Ya. Jadi Imam Ahmad kata yang ni pun bid'ah. Pasal apa? Benda tu sama. Kan? Dan kebanyakan murid-murid Imam Ahmad mengambil stand, as long as Imam Ahmad kata macam tu, kita jangan bincang. Imam Bukhari dia nak memperincikan, dia nak habaq inilah maksud Imam Ahmad. Kan? Sebab kita tahu bahawa bila muncul satu bid'ah, Ahli Sunnah wal Jamaah mula-mula sikap mereka apa dia? Berpaling daripada masalah tersebut, tak layan. Tak layan dan tak ambil kuat. Tetapi kalau masalah itu sudah berkembang dan mula mendapat tempat dalam masyarakat, barulah diperincikan. Tetapi orang pertama yang nak memperincikan ini, dia perlu melakukan pengorbanan yang besar. Dia mungkin akan dituduh dan dengan pelbagai tuduhan. Sebab itu masa Uthman ibn Sa'id Ad-Dari masuk jumpa Tok Guru dia, nak beritahu pasal dia rad Jahmiyah. Tok Guru dia kata apa? Terusan bagi dia pun ni semua keluar dulu. Dia pun ni semua ulama-ulama hadis yang besar-besar. Pasal dia kata kalau dia pendengar apa yang kau tulis ni, dia orang tak boleh tahu. Jadilah kau yang kena. Kan? Pasal benda-benda perbincangan nak ahli kalam memerlukan perbincangan yang bersifat kalam. Kan? Sebab itu Az-Zahabi masalahnya. Kan? Dia tak dapat terima Tok Guru dia punya stand dalam masalah kalam dan falsafah. Dan sampai ke tahap Az-Zahabi menafikan kesahihan kitab Ar-Rad 'ala al-Jahmi wa Zanadiqah. Dia kata Imam Ahmad tak mungkin cakap macam ni. Sedangkan ulama Hanabilah tak ada seorang pun yang syak ini kitab Ahmad.
hanya kerana dia tak boleh stand dengan isi kandungan. Dia rasa takkan Imam Ahmad cakap macam ni pun. Tak ada terima, kan? So tuduhan yang sebegini tidak boleh terus diterima, ya? Tidak boleh terus diterima. Demikian juga riwayat yang paling keras dalam masalah ini yang datang daripada Hamad ibn Abi Sulaiman yang mengatakan berberitahu dekat Abu Hanifah bahawa dia adalah kafir ataupun zindiq. Dan amat malang sekali muhakkik kitab Sunnah li Abdullah bin Ahmad mensahihkan dua-dua mereka. Dan lebih sayang lagi pasal kitab Sunnah Abdullah bin Ahmad ni dulu masa mula-mula dicetak di zaman Saudi, yang awal Saudi, zaman ulama-ulama Najd, zaman Malik Abdul Aziz, mereka suruh cabut buang 4 celaan kepada Abu Hanifah tu, dibuang, tidak dicetak. Dan jadi maknanya orang tak tahu lah pasal benda tu, benda yang dah kita lipat, kita dah tak ambil kuat dah, ya. Tapi kemudian bila kita itu ditahqiq di universiti, maka of course lah universiti punya peraturan akademik, kita tak boleh buang apa-apa part kita. Jadi, tapi masa itu masih lagi muhakkik memberi tanbih masalah ini dan sebagainya. Tetapi kemudian bila datang tahqiq yang kedua dan ketiga daripada dua orang yang lain, tetapi seorang itu, itulah Adil Hamdan, memang pegang anti Abu Hanifah, kan? Dan yang seorang lagi anak murid Syekh Muqbil yang juga berpegang riwayat-riwayat ini sahih. Dan memang ahli hadis ni mencela Abu Hanifah, cuma kita dah tak bercakap benda ni. Tapi apa yang ada dalam kitab hadis kita terima. Jadi memanglah dia kata sanad sahih. Tapi betul tak sanad sahih? Takkan Hamad ibn Abi Sulaiman, guru dia yang paling rapat dengan Abu Hanifah, menuduh Abu Hanifah dengan tuduhan itu. Bahkan diriwayatkan daripada Abu Yusuf. Yang Abu Yusuf kata Abu Hanifah ni mati dalam keadaan menganut Jahmiyah. Ini adalah tuduhan yang berat. So hanya melihat kepada sanad sahaja, ini adalah satu kebodohan. Kerana jelas mantannya palsu, dan tak boleh tertipu dengan sanad, kan? Kerana sanad boleh diterkib, kan? Sanad boleh disusun, kan? Boleh dicuri, lalu dibubuh mantan yang palsu, kan? Tidak apa makna kita ada kritikan sanad dan matan. Tidak apa makna hadis sahih diletakkan syarat dia min ghairi syudzuzin. Mana syudzuz tu matan lah, kan? Matan tak boleh syadz, kan? So matan adalah part of kritikan yang mesti dilihat. Dan tuduhan mengatakan Abu Hanifah mengatakan Al-Quran makhluk, ini tuduhan yang telah tidak diterima oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Imam Ahmad walaupun dia ada celaan yang keras kepada Abu Hanifah dalam bab yang lain, tetapi Imam Ahmad menyatakan bahawa ini tidak sahih. Imam Ahmad kata ini tak sahih, ya, tidak sahih daripada Abu Hanifah mengatakan Al-Quran makhluk. Imam Ahmad kata dengan sanad yang sangat sahih. Al-Khatib Baghdadi mengeluarkan daripada Al-Khallal, daripada Al-Hariri, daripada An-Nakhai, daripada Abu Bakar Al-Marruzi. Katanya aku mendengar Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal kata, lam yasihha indana an Abu Hanifah kana yaqul Al-Quran makhluk. Tidak sahih dari sisi kami Abu Hanifah kata Quran makhluk. Ini tak betul. Dan riwayat-riwayat yang datang daripada Abu Hanifah dalam kitab-kitab yang dinisbahkan kepada Abu Hanifah juga jelas tidak tersebut langsung kata Quran makhluk. Dan kita akan bincang masalah kitab-kitab akidah yang menjadi sandaran untuk kita rujuk akidah Abu Hanifah. Dan bagi mereka yang berpegang ianya sahih, mereka juga menjazamkan Abu Hanifah telah tarik balik dan rujuk daripada pandangan ini.
So riwayat yang mengatakan Abu Hanifah mati bagi Jahmiyah ini jelas palsu, tidak betul, tidak sahih. Kemudian ada beberapa pandangan yang diriwayatkan dan dinisbah kepada Abu Hanifah yang menjadi mahal perbincangan kita, yang mereka kata ini tak dapat dipertikaikan lagi. Mungkin kita boleh pertikai tentang Quran makhluk apa semua tadi, tapi dia kata ni payah nak tikai lah. Apa dia? Yang pertama ialah masalah harus memberontak kepada pemerintah yang zalim. Jawazul khuruj ala immatil jawr. Dari perkata inilah. Ini juga satu menunjukkan. Dan datang pada Imam Ahmad, dia kata kana Abu Hanifah kana murji'an yara sayf. Orang murji'ah yang mengharuskan keluar dengan pedang. Tetapi sayangnya ini bercanggah dengan apa yang datang daripada riwayat daripada Abu Hanifah yang diriwayatkan oleh Abu Muti' Abu Al-Hakam Abu Muti' Al-Hakam Al-Balkhi. Abu Muti' Al-Balkhi dalam Fiqh Al-Akbar. Okey. Hari kita kena sebut sikit. Okey. Kepada Abu Hanifah ini dinisbahkan sejumlah kitab akidah yang masyhur, yang menjadi tumpuan ulama Maturidiyah. Okey. Ada dua kitab dengan nama Al-Fiqh Al-Akbar. Satu riwayat Hamad ibn Abi Hanifah, satu riwayat Abu Muti' Al-Hakam Al-Balkhi yang diberi nama Al-Fiqh Al-Absat. Tetapi dia kedua-duanya Fiqh Al-Akbar. Tapi untuk membezakan riwayat, so biasanya yang disebut dengan Al-Fiqh Al-Akbar ialah riwayat Hamad yang disyarah oleh Mullah Ali Qari, ini yang ada dekat ini, dan disyarah juga oleh Abu Mansur nisbah kepada Abu Mansur Maturidi walaupun tak sabit, dan banyaklah ulama-ulama Maturidiyah yang syarah. Dan satu lagi riwayat Abu Muti' Al-Balkhi. Yang ini banyak diterima oleh ulama-ulama sunnah kerana matanya tidak jauh, tidak berbewat sangat dengan apa yang terkandung dalam At-Tahawiyah. Dan ada kitab risalah Al-Alim wal-Muta'allim, juga wasiat Abu Hanifah kepada Al-Busti, Abu Uthman Al-Busti, ya. Tetapi masalahnya semua kitab-kitab ini dari sudut sanad memanglah tidak ada sanad yang sahih. Dari sudut rawi-rawinya itu macam-macam ada masalah. Tetapi semua kitab ini masyhur dalam kalangan Hanafi. Dan kita tahu bahawa untuk menisbahkan kitab, kita tak boleh bergantung kepada kedudukan rawi dari segi jarah dan ta'dil, kerana kemasyhuran kitab mencukupi. Kalau tidak, banyak kitab Ahli Sunnah wal Jamaah pun kita kena tolak, kan? Cuma kita kata dari segi matan, di sini penting, kritikan kitab memerlukan kritikan matan. So kitab-kitab ini tidak lepas, walaupun kita kata dia mungkin sahih secara umum, tetapi dia bukan tulisan Abu Hanifah, itu pasti. Yang pertama, dia bukan tulisan Abu Hanifah, tetapi dia riwayat, ya. Seperti Al-Fiqh Al-Akbar daripada Hamad ibn Abi Hanifah. Itu punya sayang untuk guru dapat anak pun nama untuk guru. Kan? Jadi Hamad ibn Abi Hanifah, dia risalah Fiqh Al-Akbar ni just satu huraian akidah tanpa disebut berkata Abu Hanifah. Jadi boleh jadi ini adalah apa yang Hamad faham daripada akidah pak dia. Namun begitu, ada beberapa perenggan yang kita boleh kata hampir pasti ini dimasukkan belakangan. Karena kita tahu Hamad anak dia Ismail daripada kalangan Mu'tazilah. Kemudian akidah ini diriwayatkan oleh fuqaha Maturidiyah, fuqaha Hanafiyah Maturidiyah, yang tidak kemungkinan besar dalam nuskah-nuskah tersebut mereka ada masukkan tambahan-tambahan yang kemudian disangka sebahagian daripada matan. Itu berlaku dalam ibadah pun. Nanti kita akan jumpa masalah istiwa, dimasukkan part of daripada kitab Al-Ghazali dan sebagainya, ditambah pada ibadah. Betul orang ingat ini adalah matan ibadah. Tetapi kita dapat detect dari sudut, kenapa? Kerana masalahnya
persoalan itu disebut bercanggah dengan konteks sejarah masa persoalan itu timbul ataupun muncul. Dari segi pembahagian yang nyata, pembahagian sifat fi'liyah dan zatiyah sebagai misal, ini tidak dikenali dengan salah. Salah tak pernah bahagi sifat zatiyah fi'liyah macam itu. Mereka hanya sebut sifat secara umum. Satu segi itu belakangan baru dah muncul pembahagian zatiyah dengan fi'liyah. Kerana kemudiannya ulama ahli kalam nisbahkan kepada Allah sifat zatiyah dan mereka kata fi'liyah ni hanyalah nisbah amrul i'tibari. Kemudian barulah fuqaha Maturidiyah isbatkan sifat af'al sebagai sifat yang qadim mengikut mazhab Ibn Qullah. Jadi pembahagian itu datang kemudian belakang. Jadi Abu Hanifah wafat 150, Ibn Qullah wafat 40. Tahu? Masalah kalam nafsi, bahawa Quran yang bukan makhluk itu ialah apa yang dalam diri Tuhan, adapun huruf adalah makhluk. Ini kita tahu telah dari segi sejarah, macam Al-Zahabi sebut, tidak dikenali disebut benda ini melainkan oleh Ibn Qullah. Kalam nafsi ini memang betul-betul bid'ah Ibn Qullah. Sebelum itu ada masalah lafzi, ya betul, tapi lafzi tidak jelas macam itu. Dan ada mereka yang cuba nak defend benda ni, dia kata, mana awak tahu ini baru muncul? Mungkin sebenarnya isu itu muncul daripada Abu Hanifah punya taksilat. Kita kata kalau betul, maka tentulah geng-geng ni dah menggunakan perkataan Abu Hanifah untuk support mereka punya pandangan. Kan? Kalau betul Abu Hanifah sendiri sebut kalam nafsi itu bukan makhluk, Quran makhluk. Ibn Qullah dah buat main lama lah pasal dia nak berdebat dengan Mu'tazilah. Pasal dia pun semua fuqaha Hanafi. Kan? Ibn Karram mazhab Hanafi. Ibn Karram asas Karramiyah pun Hanafi juga. Kan? Jadi tak disebut, dia pun tak main sebagai hujah. Kan? Jadi itu kita kata, kalau betul memang ada dalam teks itu, nyata. Masalah tuduhan bahawa Abu Hanifah mengharuskan untuk menentang pemerintah, kita kata ini bukanlah akidah beliau, tetapi ini tuduhan mungkin datang kerana situasi politik yang kita sebut tadi. Dan satu-satunya sumber yang kita boleh jadikan sebagai muktamad akidah Abu Hanifah ialah akidah Abu Ja'far At-Tahawi. Karena Abu Ja'far At-Tahawi adalah imam muktabar dalam mazhab Hanafi, dan beliau menisbahkan kitab itu kepada Abu Hanifah. Dia kata hadza dzikru bayani aqidati ahli sunnati wal jamaah ala madhhabi fuqaha'il millati Abi Hanifah Nu'man bin Thabit al-Kufi wa Abi Ya'qub Yusuf Ibrahim al-Ansari wa Abu Muhammad ibn Hasan al-Shaybani wa ma ya'taqidunahu min usuliddin wa ma yadinuna bihi li rabbil alamin. Jelas dia kata apa yang dalam akidah Tahawiyah ni, ini akidah Abu Hanifah. Dan majoriti isu-isu yang disebut tidak berpewak sangat dengan apa yang disebut oleh Abu Mut'im al-Balkhi dalam Al-Fiqh al-Akbar riwayat dia. Sebab riwayat Abu Mut'im al-Balkhi jelas. Abu Mut'im kata, aku tanya Abu Hanifah macam ni, Abu Hanifah jawab macam ni. Qultu li Abi Hanifah sini. Aku tanya Abu Hanifah sekian, maka Abu Hanifah jawab macam ni. So jelas nisbah tu perkataan Abu Hanifah berbeza dengan riwayat Ahmad. Walaupun sanad, walaupun banyak orang kritik, dia kata Abu Mut'im ni tidak fiqah, Abu Mut'im ni muttaham. Yalah, itu dia dalam hadis, tapi ni dia riwayat bentuk buku dia. Apa yang dia tanya soalan untuk buku pada untuk buku dia. Dan dia tidak dikenali mereka cerita. Mungkin dalam hadis itu dia muttaham bil wad'i, mungkin kerana lemah ingatan jadi dia silap riwayat dan sebagainya, dituduh sebagai buat hadis palsu, bukan kerana dia buat hadis palsu. Tapi sebab dah tak thiqah, tidak dhabit, jadi sampai riwayat dia tu dianggap dah ke tahap yang begitu. Kita muttaham, dituduh, bukannya wadha', bukannya mereka.
Dan kita tahu bahawa Abu Ja'far At-Tahawi menisbahkan akidah itu, dan akidah Abu Ja'far juga diterima oleh fuqaha Al-Hanafiyah, oleh ulama Maturidiyah, menerima akidah itu sebagai akidah yang mewakili mazhab Abi Hanifah. So, kita kata macam mana kita nak buat, kita bandingkan riwayat-riwayat yang lain ini dengan apa yang disebut oleh At-Tahawi. Kalau dia seragam, dia selari, kita kata ini betul lah ni. Kemungkinan besar betul lah Abu Hanifah punya akidah macam ini. So, dan kita tahu bahawa dalam riwayat Abi Muti' Al-Balkhi dan dalam Abu Ja'far At-Tahawi, jelas menyebut la nara al-khuruj ala a'immatil jawr. Kita tidak memberontak pada pemerintah. Itu jelas. Dan kita tahu yang memasyhurkan pandangan bahawa Abu Hanifah mengharuskan khuruj datang daripada seperti Abu Bakar Al-Jassas, yang mereka ni daripada kalangan Hanafiyah Mu'tazilah. Dan Mu'tazilah memang dalam, kita dah belajar dalam mereka punya usul al-khamsah, salah satunya al-amru bil ma'ruf wal munkar, khuruj ala al-a'immah. Yes. Dan kita tahu tadi bahawa Abu Hanifah bukanlah khuruj kepada walil amr, tetapi dia ada mauqif siasi bahawa dia cenderung menyokong Muhammad Nasrul Zakiyah. Itu mauqif siasi ketika berlakunya pemberontakan. Bukankah Ibnu Abbas masa berlakunya peperangan di antara Abdullah bin Az-Zubair yang merupakan khalifah yang dibiat lebih awal dengan Abdul Malik bin Marwan, Ibnu Abbas berpihak kepada Bani Umayyah? So takkan kita nak nisbah kepada Ibnu Abbas dia orang khuruj? Kan? Jadi itu dalam ketegangan politik berlaku dua kamp berebut jawatan. Jadi kau sokong pihak mana, itu cerita lain. Sahabat terbahagi kepada kamp Ali dengan Muawiyah. Bukan bermakna dia jalan khuruj. Dia ada ijtihad pada mauqif tersebut. Dia kena pilih siapa yang nak sokong. So itu kita tak boleh kata akidah dia mengharuskan khuruj ala wala. Itu perkara yang jauh berbeza, tak sama langsung. Kan? Kita tahu bahawa majoriti tabi'in masa fitnah Abdul Rahman ibn al-Ash'ath al-Sha'bi, apa semua khuruj atas Al-Hajjaj. Tapi adakah mereka ni akidah mereka jawazul khuruj? Tak. Tapi mereka ada ijtihad pada masa tersebut. Mereka menyangka ada kekuatan untuk menurunkan Hajjaj daripada jawatan. Jadi itu berlaku dalam kalangan ulama salaf. Kan? So ijtihad ataupun ijtihad yang bersifat juz'i dalam keadaan tertentu tidak boleh kita nisbahkan dia sebagai inilah usul yang dia pegang. Ini satu salah faham yang cukup besar yang berlaku sampai ke hari ini. So dinisbahkan kepada tokoh-tokoh tertentu bahawa dia ni khawarij ataupun mengharuskan khuruj hanya kerana ada mauqif dia, bukannya pada usul yang dia sebut, tapi pada mauqif dia ataupun tindakan dia pada isu-isu tertentu yang dianggap tidak menyokong pihak yang berkuasa, lalu dituduh sebagai dia adalah khawarij. Jadi tidak betul. So kita kata ini tak boleh nak stand, ya? Walaupun kita tahu Abu Hanifah ada sokongan-sokongan kepada pihak-pihak tertentu ketika mereka ni khuruj, kerana dia melihat bai'ah tidak stabil, kan? Bai'ah tidak stabil, kan? Ataupun dia melihat mereka ni sudah ke tahap nak berjaya menggulingkan pemerintah, tengok pemerintah berjaya counter back. So itu kita kata dua benda yang berbeza. Dua benda yang berbeza. Baik. So ini adalah satu tuduhan yang boleh dikatakan hampir kuat untuk dinisbah Muhammad, tapi tak boleh stand. Pasal apa? Kita kata dalil begitu jelas menolak. Jadi satu-satunya masalah yang tinggal pada Abu Hanifah yang ini memang sabit dengan ijma', tak ada siapa rapi lagi, itulah masalah iman.
bahawa Abu Hanifah memang daripada kalangan Murji'atul Fuqaha. Hak ni tak ada siapa syak. Dan itu jelas dalam akidah Abu Ja'far Al-Tahawi pun dia sebut benda itu. Dia memang mentarifkan musammal iman dengan fahaman Murji'atul Fuqaha. Dan ini adalah bukan dia seorang, bahkan Tok Guru dia Hamad bin Abi Sulaiman dan banyak guru-guru dia lain juga. Kerana ini adalah mazhab Fuqaha Al-Kufah. Rijal Al-Fuqaha bukan Abu Hanifah seorang, ya. Tetapi ini adalah pegangan yang masyhur dalam kalangan Fuqaha Al-Kufah. Sebab itu disebut mereka ni Murji'atul Fuqaha. Dan Murji'atul Fuqaha tidak menjadikan mereka terkeluar daripada Ahli Sunnah wal Jamaah secara total. Itu kita kena kan? Tidak menjadikan mereka ni terkeluar daripada Ahli Sunnah wal Jamaah secara keseluruhan. Jadi ini perkara yang macam disebut oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Wa amma al-murji'ah falaysu min hadhihi al-bid'il mughalladhah. Adapun murji'ah, bid'ah mereka bukan bid'ah yang berat pada asalnya, Murji'atul Fuqaha. Bal qad dakhala fi qawlihim tawaif min ahli al-fiqh wal ibadah. Bahkan menganut pahaman mereka ini sejumlah daripada ahli al-fiqh dan ibadah. Wa ma kanu yu'adduna illa min ahli sunnah. Dan mereka ini tidak pernah dianggap selain daripada ahli sunnah. Mereka ini sentiasa dianggap part of ahli sunnah. Murji'atul Fuqaha. Hatta taghallaba amruhum bima zadu min al-aqwalil mughallaba. Kemudian datang golongan Murji'ah yang belakangan menambah-nambah dengan pandangan-pandangan yang lebih berat, iaitu bila munculnya Jaham dan Safwan. Dan telah sabit riwayat yang sahih Abu Hanifah mencela dan mengutuk Jaham dan Safwan. Dan dia kata datang kepada kita daripada timur ni dua musibah yang besar, Jaham dan Muqatil bin Sulaiman, seorang Jabriyah, Jahmiyah, Mu'attilah, seorang lagi hulu dalam isbat sehingga ke tahap tashbih. Jadi menuduh bahawa Abu Hanifah menganut pahaman Jahmiyah ini jauh tersasar daripada hakikat yang sebenar. Walamma kana qad nusiba ila al-irja'i wat-tafdhil qaumun mashahirun muttaba'un takallama a'immatu sunnati al-mashahir fi dhanni al-murji'ati al-mufaddilah tanfiran min maqalatihim. Tapi bila mereka ini adalah imam-imam yang diikuti, mereka tokoh-tokoh yang masyhur, sebab itulah ulama mentahdir mereka supaya orang tak terkesan dan tak terpengaruh. Itu betul kan? Jadi sebab itu bukan kerana mereka itu sendiri pada diri mereka memang ahli bid'ah. Dia mimbabiz zallah, kegelinciran, khata. Okay? So Murji'at Fuqaha dengan ijma' umat mereka tidak kafir. Jadi yang menuduh Abu Hanifah kafir tadi macam mana? Ya. Dan bukan Abu Hanifah seorang, ramai. Murji'at Fuqaha ni ramai. Ya. Dan mereka ni semua ahli ibadah, orang wara, kan? Dan mereka ni juga imam-imam dan fuqaha. Ya. Jadi kalau kita kata mereka ni berat. Ya. Kerana Murji'atul Fuqaha, akidah mereka adalah mereka mentarifkan iman sebagai qaulun wa amal. Qaulul qalbi wal lisan. Amal tidak masuk dalam iman, amal jawarih. Tetapi mereka tidak mengeluarkan amal qalbi daripada hakikat iman. Dan mereka tidak mengeluarkan amal daripada hakikat iman, walaupun mereka tak memasukkan amalan ke dalam musammal iman. Sebab bagi mereka amalan adalah kelaziman yang mesti ada.
Lepas tu dia tanya kepada Imam Ahmad, kenapa mereka ni lah yang paling rajin beribadat lebih daripada kita? Ahmad Abu Hanifah tadi tak tipu malam. Kita hak konon-konon tak Murji'ah ni haram. Mengapa malam bagi? Kan? Pasal mereka melihat amalan mesti ada. Mesti ada. Cuma mereka nak jawab syubhat Khawarij yang kata orang buat dosa besar kafir. Jadi dalam rangka nak menjawab itu berlaku sedikit kesilapan dalam mentadbir. Jadi berkata iman itu sebenarnya i'tiqad dalam hati dan mengucap dalam kalimah syahadah, dan ada amalan qalbi, cinta Allah, cinta Rasul, takut Allah, harap dan sebagainya. So kalau dia ada benda ni, dia mukmin. Dan mereka kata iman tak boleh bertambah, tak boleh berkurang sebab dia kata iman tu satu je. Dan mereka tak membenarkan istifna, mengatakan ana mukmin insya-Allah. So ini nimbang kesalahan ijtihad. Walaupun kemudiannya diikuti oleh ramai, tapi mereka tidak menjadikan ini sebagai syiar yang mereka mufaraqah diri mereka daripada jamaah. Dan ada riwayat yang menunjukkan seolah Abu Hanifah macam terajuk pada pandangan ini. Ala kulli hal, Imam Sabit dia berpegang dengan akidah tersebut, dan ini menjadi satu cabang aliran dalam Ahlussunnah wal Jamaah, bahawa ada satu kelompok namanya golongan fuqaha Kufah. Mereka di dalam masalah iman ada sedikit pencanggahan dan perbezaan. Tapi ini walaupun dia adalah usul yang besar, usul yang besar, tetapi dia bukan setara dengan usul. Jadi walaupun usul itu kita faham, usul akidah itu usul lah, tapi usul itu sendiri dia ada tingkat-tingkatnya. Tak semua usul itu berada at the same level. Jadi kita kata beriman dengan Ar-Rahmanu ala arsyis istawa tak sama dengan beriman Allah itu Maha Esa wujud. Dan walaupun kedua-duanya usul, yang ini usul Islam, ini usul Ahlussunnah wal Jamaah. Kan? Yang menjadikan orang tu ahli qiblah ialah kalau dia kata Allah tu Maha Esa wujud, Maha berkuasa. Kan? Berbanding dengan isbat istiwa secara hakiki, ini satu masalah yang lain. So usul itu sendiri ada dia punya tahap-tahap dia, ada dia punya peringkat dia. Abu Hanifah masukkan dalam usul akidah menawar mas'al al-khufain. Kan? Mengaku di atas khuf sebab nak mukhalafah dengan Syiah. Tapi kita tahu bahawa bukan semua fuqaha Ahlussunnah wal Jamaah berpandangan halus mas'al al-khufain. Karena Syiah ni dia bukan ada fiqh. Syiah ni apa dia buat? Dia cari pandangan-pandangan yang ganjil dalam fiqh Ahlussunnah wal Jamaah, qaul yang syadz, qaul yang orang tak pernah ikut. Dia ambil lah. Atau dia kata inilah, itu yang disebut oleh Al-Qulaini dalam Usulul Kafi. Dia kata kau tengok orang awam, madhabul ammah, mana ada berpegang banyak? Kita punya lawan tu dia. Jadi sebab itu bila majoriti mazhab Ahlussunnah wal Jamaah berpandangan Bismillah itu dibaca sir. Kan? Imam Syafi'i seorang kata baca kuat. Jadi Imam Syafi'i dituduh dengan Syiah lah. Dia dituduh Syiah. Kan? Kata Syiah baca Bismillah kuat, walaupun salat sir, tapi Bismillah dia kuat. Kan? Dan sebab itu nanti Sufyan Ats-Tsauri akan masukkan dalam usul. Ya, sebut baca Bismillah pelan. Tapi bukan mana baca tanpa baca Bismillah kuat automatik jadi ahli bid'ah. Tak. Jadi ada kondisi yang kita kena faham. Yang benda ni menerima perubahan. You see? So balik ke cerita kita ni, usul ini walaupun dia usul, tapi mukhalafah dengan usul ini tidak sama. Kerana mukhalafah murji'atul fuqaha pada musammal iman, bukan pada hakikat iman. Mereka tidak menafikan terus amal daripada iman. Berbeza dengan Jahmiyah. Bagi Jahmiyah, iman itu memang tak ada kaitan, bahkan dengan ucapan lisan pun tak ada kaitan. Amalan itu memang tak ada kaitan langsung. Dia hanyalah petanda
yang iman dalam hati? Tak ada. Saya kata, jadi boleh jadi ada orang sujud dekat berhala apa semua, tapi dia memang mukmin, benar-benar beriman. Ada orang yang berperang lawan Nabi, perang dengan Nabi di pihak tentera musyrikin dengan sukarela, tapi sebenarnya dalam hati dia beriman. Jadi sampai ditanya kepada Jahmiyah macam tu, dia kata ya, dia pun ni beriman. Itu memang teruk lah. Kan? Abu Hanifah tidak sabit daripada dia ucapan-ucapan ini. Bahkan ucapan yang kedua, Abu Hanifah kata iman aku dengan iman Jibril sama, ini tetap betul. Yang mengatakan Abu Hanifah berpegang dengan irja' yang mughallazah, irja' yang berat, ini tidak sabit sama sekali. So Abu Hanifah sabit daripada dia bahawa dia ni murji'ah dari sudut murji'atul fuqaha. Yang mereka ini, mazhab mereka adalah mazhab bid'ah. Betul. Tapi mereka sendiri disebut murji'ah. Dia disebut juga murji'atus sunnah dan murji'ah ahli sunnah. Kerana ini hanyalah maqalah, bukan firqah. Ini satu pandangan yang tersilap, bukannya mereka membentuk satu kumpulan aliran baru. Kerana dalam usul yang lain mereka masih berpegang dengan usul ahli sunnah wal jamaah. Dan khilaf mereka ini tidak membawa kepada practicality. Dari sudut murji'atul fuqaha kata orang yang buat dosa, ya mudarat dosanya. Sedangkan nanti murji'ah yang khalis, murji'ah tulen akan kata la yadurru ma'al imani dhanbun. Buat dosa tak dekat kalau ada iman. Kan? Macam murji'ah zaman kita ni kan. Saya walaupun macam ni tapi hati saya baik. Abu Hanifah bukan macam ni. Walaupun kami pergi kompang depan berhala tapi kami orang Islam. Mana kan jadi, walaupun pergi pakai baju dah macam Hindu, buah tadi apa semua. Oh saya pergi hanya sekadar untuk kan, Abu Hanifah bukan macam tu. Dan ni murji'ah Jahmiyah. Kan, ini muncul kemudian. Kan. Jadi tuduhan dia irja' ya, tapi bukan irja' yang berat, ya. Dan itu tidak menafikan dia sebagai ulama ahli sunnah wal jamaah. Dan tuduhan yang ketiga yang berat sikit lagi, dan ini juga yang ini lebih sama lagi. Dia sabit dan tak sabit. Itulah Abu Hanifah ahlul ra'i wal qiyas. Jadi dia kata Abu Hanifah ni mazhab dia tolak hadis sahih banyak. Kan? Jadi sebab itulah ulama ahli hadis mencela. Tapi kita kata sebenarnya Abu Hanifah, usul mazhab dia, dalam usul fiqah dia adalah mendahulukan hadis dhaif atas qiyas. Itu usul mazhab Abu Hanifah, sama macam Imam Ahmad. Ini ramai orang tak tahu, tapi ini ijma' Hanafiyah, ashab Abu Hanifah mengakui benda ini dan disebut oleh Ibn Qayyim dalam I'lamul Muwaqqi'in. Abu Hanifah mendahulukan hadis dhaif atas qiyas. Jadi macam mana kita kata dia? Dan Abu Hanifah berhujah dengan hadis mursal. Imam Syafi'i tak pakai hadis mursal. Dan Abu Hanifah baru di sisi mazhab Hanafi, riwayat Ibrahim Nakhai hujjah. Walaupun dia tak sebut sahabat, sedia pakai hadis mursal. Imam Syafi'i pakai mursal Sa'id ibn Musayyab, tapi setelah dipastikan mursal tersebut memang bersama. Maksudnya dia bukan mursal. Kan? Walaupun Sa'id bin Musayyab meriwayatkan secara mursal, tetapi setiap mursal Sa'id bin Musayyab ada usul yang bersambung. Kan? So, kerana nak dibandingkan begitu, Imam Syafi'i lebih syadid. Sebab tu usul Imam Syafi'i lebih sedikit daripada usul Abu Hanifah. Imam Malik yang paling luas dia punya usul fiqh dia. Kan? Jadi dari sudut menuduh Abu Hanifah tidak berpegang dengan hadis ini adalah tuduhan yang banyak berlaku kerana ijtihad beliau itu banyak datang dengan menyalahi hadis-hadis yang masyhur sebagai sahih di kalangan ulama ahli hadis. Tetapi pada pandangan Abu Hanifah hadis tak sahih. Itu betul. Maksudnya di sisi ijtihad Abu Hanifah hadis tak sahih. Contoh, hadis angkat tangan ketika takbir intiqalat. Ini hadis sabit daripada 15 orang sahabat.
Abu Hanifah kata tak. Sampai berlaku dalam perdebatan, dia kata awak dia pernah nak terbang kan nak semayang. Jadi ulama ni dia celah hadis. Tapi bagi Abu Hanifah tak sabit. Bagi Abu Hanifah perbuatan ini masuk. Walaupun dia kata memang dah sabit tapi masuk dia tu. Jadi kita nak kata dia tolak hadis tak? Dah lah. Mana dia kata dia tolak hadis? Pada pandangan mungkin dia tolak hadis, tapi dia tak rasa dia tolak hadis. Dan Abu Hanifah telah sebut usul dia ialah jika datang daripada Allah dan Rasul fa'ala ar-ra'si wal 'ain, kita terima bulat-bulat. Jika datang daripada sahabat, ijma', terima bulat-bulat. Kalau mereka berkhilaf, kita pilih pandangan sahabat dan kita tak kenali daripada salah satunya. Kalau datang daripada tabi'in, ulama kata falahnu rijal wa hum rijal. Ini Abu Hanifah sebut ni, dia tabi'in. Bukan kita yang sebut itu ulama. Kan? Zahamnahu, kami pun ijtihad juga Abu Hanifah kata. Kan? Dan kita tahu bahawa mazhab Abu Hanifah banyak kitab-kitab hadis yang mereka kata inilah dalil kami. Dan dalam mazhab Hanbali dia ada kitab hadis nama dia I'la' Sunnah. Ada yang 20 jilid lebih dah. Himpunan hadis yang menjadi dalil mazhab Abu Hanifah. Kan? Ialah lebih kurang macam kita juga. Kita ada Sunan Kabir Baihaqi. Yang setiap mazhab dia ada himpun dia punya dalil yang dipelajarikan hadis didalilkan. Macam mazhab Syafi'i kita ada Sunan Kabir Baihaqi. Dalam mazhab Abu Hanifah ada I'la' Sunnah. Itu tak masuk dengan apa yang Abu Ja'far Tahawi himpun. Syarh Mushkil al-Athar, apa semua, Ma'ani al-Athar. Dan Imam Tahawi dianggap defender kepada Abu Hanifah pasal dia yang himpunkan dalil hadis ini untuk menyokong dan dia mendatangkan tafsirannya supaya selari dengan mazhab Abu Hanifah dan menunjukkan Abu Hanifah ini tidak bicara dengan hadis. Jadi ini tuduhan itu datang dari sudut itu. Dan kemudian di antara yang menjadi percanggahan di antara ahli ra'yi dengan ahli hadis ialah ahli ra'yi mereka suka membincangkan persoalan-persoalan fiqh yang rumit yang mungkin tak berlaku lagi. Tapi di tempat mereka mungkin benda tu perlu bincang sebab mereka ni di Arab. Pada kita tadi bila Al-Za'i tengok persoalan fiqh yang dibincang oleh Abu Hanifah itu, dia terkejut. Dia kata ni bagus ni. Kan? Perbincangan ni. Kan? Dan sebab itu, dan kemudiannya, dan kita kena tahu bahawa pembahagian ajaran fiqh kepada ahli ra'yi dengan ahli hadis ini sudah habis, tidak ada lagi. Kerana Imam Syafi'i mencantumkan kedua-dua ajaran dalam fiqh dia. Kata kalau orang tanya Imam Syafi'i ahli hadis kan ahli ra'yi. Dia dua-dua. Imam Syafi'i membentuk manhaj fiqh yang kemudiannya gabungkan manhaj fiqh ahli hadis dengan ahli ra'yi. Ya. Sebab tu dia kata, ahli hadis kata fiqh berada di tangan ahli ra'yi, sampailah datang Syafi'i dia rampas balik panggil kita. Ya. Jadi maknanya jelaslah di situ. Ya. Dan sebab itu kita tengok macam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala, kan? Banyak ijtihad dia bersamaan dengan ijtihad Abu Hanifah, kan? Kita tengok pegangan orang yang sunnah palih, kan? Majoriti pegangan sunnah palih mazhab Abu Hanifah lah, kan? Hanbali ke? Hanbali mungkin baru-baru sekarang, tapi kalau sunnah palih tu memang Hanafiyah. Hanafi. 90% Hanafi. Ada cakap sebab macam Imam Abu Hanifah ni, dia cakap dia ahli ra'yi, pasal kat Kufah ni banyak hadis dhaif, hadis munkar semua. Adakah benar tak? Itu juga satu sebab kenapa berlaku perbezaan penilaian. Kita memanglah kita ada kitab Sahih Bukhari apa semua, dia pun perlu ada lagi zaman tu. Dan hadis tu mungkin ada 2-3 riwayat per rawi. Jadi mungkin hadis yang sama sampai dekat imam ni dengan rawi yang sahih, tapi sampai dekat imam seorang lagi dengan rawi yang tak sahih. Dan ini bukan berlaku ke Abu Hanifah so. Imam Malik tolak hadis bersanad. Dia kata tak sahih. Dia kata aku tak jumpa orang Madinah bersawai. Dia kata kalau hadis sahih orang Madinah bersawai, dia kata.
Cuma ulama Malikiyah kemudiannya bila mereka dah terima hadis tu sahih, mereka masukkan dalam mazhab Maliki. Mereka kata tapi kita jangan puasa awal sangat, puasa 15 ke atas. Kan? Tapi Imam Malik sendiri memang dia tak puasa 6. Bagaimana hadis tak sahih? Kita memang betul tentang boleh tolak hadis Sahih Muslim. Hadis al-bay'an bil khiyar yang sampai orang kata Abu Hanifah jadi kafir sebab tolak hadis ni. Imam Malik tolak hadis tu. Sampai Ibnu Abi bin kata suruh Malik bertaubat, kalau tidak terpancung kepala dia. Malik bertolak hadis tu. Pasal apa Abu Hanifah yang kena Islam? Imam Malik tak kena. Nampak tak bias? Pasal Imam Malik juga, Imam Malik lebih awal. Pasal apa Imam Syafi'i berminat dengan ahli ra'yi? Pasal Imam Malik pun sama. Imam Malik kan dia ahli Madinah, tapi Imam Malik ada tok guru ahli ra'yi, Rabi'ah. Rabi'ah yang kata apa? Minallahi risalah wa 'ala rasulil balagh wa 'alaina taslim. Tok guru dia tu. Rabi'atul ra'yi nama dia. Pasal dia ulama Madinah yang pegang dengan ra'yi. Dan itu guru Imam Malik. Jadi Imam Malik walaupun dia tak pernah keluar Madinah, tapi dia belajar dengan seorang faqih ahli ra'yi juga. Dan Imam Syafi'i kemudian pergi ke Iraq belajar dengan Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani. Jadi maknanya dari satu sudut dia bukanlah celaan yang valid sebenarnya. Bukan celaan yang valid. Itu adalah sikap mauqif ahli hadis yang menganggap kenapa perlu bincang benda-benda ini? Jangan tak perlu mereka kata. Tapi pada pandangan mereka ini benda itu perlu. Benda itu perlu. Bukan? Dalam satu sudut ialah kita kata kufah ni sebab itu kriteria menerima hadis. Okey. Masalah macam kita sekarang bila kita belajar hadis sahih, kita kata ni dalam 4 mustalah hadis. Okey, memanglah ahli hadis dia ada kriteria dia dalam nak menentukan hadis itu sahih tak sahih. So kita biasanya standard kita belajar ialah apa yang ditakrifkan oleh dalam Nuhbatul Fikar. Tapi ini syarat yang disepakati. Kan bersambung sanad, rawinya semua thiqah, tam dhabti min ghairi syudzuzin wala illatin. Jadi syarat yang disepakati. Banyak lagi syarat tambahan yang tak disepakati dalam kalangan ahli hadis dan fuqaha lagi lebih lagi. Dan ini satu benda penting bila kita belajar ilmu hadis, kita kena tahu bahawa syarat hadis sahih bukan ini sahaja. Ada ulama lain tambah lagi syarat. Ada ulama tambah syarat kalau diriwayatkan dengan makna mestilah dia tu alim dalam lughah masalahnya. So kalau dia bukan alim dalam lughah, kalau dia riwayat dengan makna kita tak terima hadis dia. Contoh, ada yang syaratkan tak boleh riwayat dengan makna tu mesti lafaz. So kalau dia riwayat dengan makna kita tak terima. Jadi Abu Hanifah banyak riwayat hadis dengan makna, maka dia di sisi ahli hadis yang mensyaratkan tak boleh riwayat dengan makna, dia anggap dia tak terima lah. Padahal dia alim dalam ilmu hadis. Dan ada yang syaratkan macam Imam Malik tadi. Dia syaratkan kalau hadis tu bersifat ahad untuk sahih, Imam Malik ada syarat tambahan. Tidak mukhalafah dengan amal ahli Madinah. Jadi hadis tu kalau sampai dekat Imam Malik pun, Imam Malik kata hadis dhaif. Pasal itu petanda kata hadis dhaif ni, pasal kata ahli Madinah tak tahu. So ada syarat tambahan dia letak. Imam Abu Hanifah letakkan syarat. Hadis itu bukan dalam tidak boleh terima hadis ahad dalam masalah umum balmuah masalah. Tidak boleh bercanggah hadis dengan perbuatan rawi. So dia kata macam apa? Abu Hanifah anjing dia basuh 3 kali je. Kan? Orang Abu Hanifah ni tak ikut hadis ni. Nabi kata basuh 7 kali. 1 kali dengan ayak tanah. Kan? Abu Hanifah kata, kau baca boleh hadis ni? Siapa riwayat? Abu Hurairah. Dia kata mai aku nak abang. Abu Hurairah duduk kat tempat ni. Abu Hurairah anjing dia basuh 3 kali je. Dia tak amal pun dengan hadis dia riwayat ni. So aku bila tengok macam tu, Abu Hanifah kata, nak terima mana? Nak terima hadis riwayat ke hadis buat? Kan? Pasal apa dia tak beramal dengan hadis dia riwayat? Kan? Abu Hanifah kata itu menunjukkan hadis itu mansuh. Pasal Abu Hurairah sendiri tak beramal dengan hadis dia riwayat. Kan?
Itu dalam usul fiqh, dalam masalah kata idza khalafa ar-rawi ma rawa. Kalau berkhilaf rawi dengan apa yang dia riwayat, dia riwayat lain, dia buat lain, mana satu kita nak dahulukan? Majoriti ulama hadis kata lantak dia lah. Yang penting dia riwayat. Kami jemaah hak Nabi cakap, bukan hak dia amal. Hadis-hadis kata boleh kata, tapi dia riwayat. Dia kata mungkin dia lupa, dia kata kan, mungkin dia silap, dia lupa hadis dia riwayat. Hadis-hadis kata macam tu kan. Jadi dia berkata fal ibratu bima rawa la bima ra'a. Kami kira apa yang dia riwayat, bukan apa yang dia ijtihad. Abu Hanifah kata dah, bagi aku al-ibratu bima ra'a la bima ra'a. Apa yang dia fatwa, bukan apa yang dia riwayat. Kan? So khilaf pada cara nak berinteraksi dalam situasi macam ni. Kan? Masalah istihsan yang Abu Hanifah pakai bukan apa yang Imam Syafi'i sebut. Imam Syafi'i pakai istihsan. Siapa kata Imam Syafi'i tak pakai? Berapa banyak lah dia kata aku anggap benda ni baik. Kan? Istihsan Imam Syafi'i lama hak yang tak ada dalil tu. Kan? Jadi yang istihsan yang dimaksudkan dengan berpindah daripada qiyas jali kepada qiyas khafi apa semua ni, memang ini siapa yang tolak? Kan? Jelaslah ada benda-benda yang syarak meraihkan illah yang lebih tersembunyi daripada illah yang jelas nampak. Kalau benda-benda tertentu macam syarak menghaluskan dia beli salam, kan? Sedangkan asalnya barang mesti ada serentak. So itu benda-benda yang kita kata dari segi fiqh itu banyak persoalan yang telah pun dirungkai oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Raf'ul Malam. Jadi kalau kita nak baca tak sempat lah benda ni, kan? Tapi poin dia benda tu dari segi fiqh telah settle. So untuk mencela Abu Hanifah dari sudut fiqh ini tak, la yanhab. Benda dah selesai lama. Dan Imam Abu Hanifah kata tidak ada imam yang muktabar sengaja mukhalafah hadis dalam keadaan dia tahu hadis itu sahih ataupun hadis sampai ke dia. Kalau dia mukhalafah tu mesti ada sebab. Sama ada kita kata sahih tapi tak sahih. Oh, itu Imam Taimiyah jawab pula syubhat orang kata. Habis tu sekarang ni kita dah tersusun. Dah ada semua dalam Nawawi. Imam Taimiyah kata kena ingat, hang walaupun ada kitab jilid-jilid, tapi no, ulama lebih pandai lagi. Kan, mereka lebih tahu illah, lebih tahu riwayat banding daripada kau yang ada 1000 jilid kitab. Itu kita kena ingat. Kan, tetap berlaku. Pasal apa? Kitab ni hanya mencatat. Dia tak memberi kepada kita satu berhenti kata selesai lah, salah. Ya, bukan macam itu kaedah dia. Jadi itu benda-benda dalam fiqh kita kata satu bab yang panjang, tapi untuk mencela Abu Hanifah dalam fiqh itu lain hal. Benda tu tak mungkin berlaku lagi. Kecuali kalau yang buat ni memang sengaja nak menimbulkan masalah. Sengaja nak buat kecoh. So satu-satunya kritikan yang steady untuk Abu Hanifah ialah masalah rejak fuqaha. Tapi rejak fuqaha kita kata dia bukanlah masalah yang sampai ke tahap kita nak kata dia bukan ahli sunnah. Karena rejak fuqaha pun dah tak ada dalam zaman lah. Kan? Yang ada ni rejak Jahmiyah. Kan? So dia benda yang dibincang dalam kitab masa kita syarah akidah tahawiyah saja. Dari segi practicality dah tak ada orang yang menganut rejak fuqaha ni. Dan kita berhadapan dengan irja' yang lebih besar. Dan irja' ini telah dibid'ahkan oleh Abu Hanifah, oleh Abu Yusuf sendiri. Anak murid Abu Hanifah sendiri telah membid'ahkan murji'ah yang macam ini. So tidak ada lagi perbincangan. Itu hanya bersifat ilmiah kan dalam dalam istilah mahkamah kan. Dia ada kes-kes yang kita kalau mahkamah tolak, dia kata ini dah jadi sifat akademik kan. Benda tu dah bersifat akademik. Dia hanya dibincangkan untuk pembelajaran dan tak ada lagi kesan dari segi practicality. Kan? Dan kemudian ada orang tuduh Al-Albani murji'at fuqaha. Dan sekarang dia murji'at fuqaha pun bukanlah satu isu yang menyebabkan dia boleh dikeluarkan daripada ahli sunnah. Kan? Tapi tuduhan itu pun tak valid lah, tak betul lah. Kan? Tak betul. Jadi ala kulli hal kita kata ini adalah isu-isu yang besar yang bermain tentang Abu Hanifah ini. Kita dapati tuduhan bahawa dia mengatakan Quran makhluk tidak sabit. Imam Ahmad sendiri menafikan. Ya. Tuduhan
yang mengatakan dia mengharuskan khuruj ala wali al-amr juga tuduhan yang tak sabit. Itu mauqif peribadi ataupun ijtihad dalam situasi-situasi tertentu yang dia berada menyebabkan dia dituduh dengan tuduhan tersebut. Ya, menuduh bahawa beliau adalah berpegang dengan murji'ah. Betul, murji'atul fuqaha, bukan murji'ah yang mughalladhah yang menyebabkan dia terkelak daripada Ahlussunnah secara total. Mereka ini tersilap dalam part itu sahaja. Kemudian tuduhan ahli ra'yi ini tuduhan fiqhi yang telah pun diselesaikan dengan perbincangan-perbincangan tentang sebabul khilaf dan seumpama dengannya, dan kita sudah tahu sebab-sebab itu berlaku. Bukan Abu Hanifah sengaja nak menelisih hadis-hadis yang sahih, bahkan benda tu bukan jadi kat Abu Hanifah seorang. Ada itu juga satu bias. Golongan Hanafi selalu sebut, dia kata bukan imam kami seorangnya, imam apa ada juga pandangan-pandangan dia hak. Siapa apa tak kisah. Kan? Kalau kita kata tadi, ada je pandangan-pandangan kan, yang datang daripada fuqaha ahli hadis sendiri yang boleh dianggap menyelisih hadis yang disahihkan oleh majoriti orang. Kan? So kita kata itu bukan alasan, kan? Bukan alasan untuk kita mencela Abu Hanifah sampai ke tahap membid'ahkan dia. Kan? Dan lebih banyak berlaku silap faham sebenarnya. Dan ini isu ni timbul, kita sebut balik tadi, kesimpulan dia adalah kerana sistem pembelajaran yang tidak betul. Terus nak pergi terjah kepada kitab-kitab yang asal tanpa mengetahui kitab-kitab ini sudah pun ada isu-isu dalam kitab ni yang tidak lagi relevan untuk dibincangkan. Kerana kitab ni ada sejarah dia, ada latar belakang dia, kenapa dia ditulis. Dan ini penting untuk mengetahui latar belakang sejarah dan kedudukan seseorang. Pada masa tertentu mungkin dia ini ditahdir dan sebagainya, tapi kemudiannya perkara itu mungkin boleh berubah. Sikap Ahlussunnah wal Jamaah boleh berubah, kerana sudah menjadi ijma' Ahlussunnah wal Jamaah mutaakhirin. Imam Abu Hanifah adalah imam, dan kita tak lagi bercakap buruk pasalnya. Dan ini adalah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Maksudnya kita tak ada akan kekal satu stand sahaja. Dan itu juga bila anda ingat apa nama masa satu rakaman perbualan antara Syekh Albani dengan Syekh Rabi'. Syekh Albani sebut dekat Syekh Rabi', kau nak bekal apa lagi, saya putus dah mati. Maksudnya Syekh Albani kata tak samalah masa dia hidup, masa dia dah mati. Kesalahan, tapi cara kita kritik lepas dia dah mati tak sama masa dia hidup. Kan? Pasal sekarang dia sudah diterima sebagai orang yang dia mati dalam keadaan mempertahankan Islam, dibunuh oleh golongan Zanadiqah. Kan? Jadi adakah kita nak menonjolkan dia sebagai seorang yang jahat, fasik? Kan? Kalau dia fasik, ada mati syahid macam itu. Kan? Yalah, syahid akhirat lah insya-Allah Ta'ala. Pasal hak bunuh dia tu confirm dah, tak beriman, etis. Ya. Jadi dan dia mati dibunuh itu kerana dia mempertahankan agama. Itu benda confirm, tak ada khawatikan lah tu. Nah, ada pandangan-pandangan dia yang tersilap, yang mukhalafah dengan Ahlussunnah. Dan mereka ni pun kata saya betul bukan ulama. So bukan ulama adalah betul. Kan? Dan dia nak memperjuangkan Islam, dan dia tak belajar sistem agama secara. Tapi masa dia zaman dia itulah yang ada dalam situasi dia. Contoh kita katakan, so itu kaedah itu terpakai. Kan? Kaedah tu terpakai. Tak bolehlah kita sentiasa, contoh macam ulama-ulama Salafi yang kekah dengan Yusuf Al-Qaradawi misalnya. Kerana dulu masa dia hidup memanglah, dan isu politik juga memegang peranan. Dari segi ulama-ulama yang kekah ni, masa mereka ada kerajaan yang dan itu dan berubah. Kita tengok pengaruh politik boleh mempengaruhi. Pasal apa? Masa Saudi baik dengan Qatar, Syekh Rabi' ulang main Saudi jadi ahli Rabitah lah, apalah. Tak timbul isu dia ni pengganah ke apa ke. Kan? Tapi bila kerajaan Saudi cop dia punya pertubuhan Qaradawi itu sebagai pengganas, mauqif pun berubah. Kan? Dan dulu antara benda yang dicela kepada Al-Qaradawi ialah pasal takrib dengan Syiah. Dia Qaradawi mati dalam keadaan dia dah berlepas daripada Syiah.
Dan ulama Saudi sekarang buat takrib, kan? Sedang berlaku dengan begitu rancak sekali, kan? Apa nama Barnamij Bina Al-Jusur itu dah masuk versi yang kedua, dan yang versi yang kedua ni lebih kuat. Pasal ulama Iran pun datang. Masa versi yang pertama dulu, ulama Iran tak main, dia panggil hak Iraq apa semua tu. Jadi versi yang kedua lebih kuat, pasal datang ayatullah Iran di Mekah dan bagi ucapan. Dan dalam tu ada ustaz Salafi kita ramai, Malaysia pada Indonesia, Thailand semua ada, kan? Terang-terang bagi takrib, tak ada dapat ada pada film tu, kan? Jadi mereka pergi balik kepada apa yang mereka anti dulu, kan? Pasal dah maukan kerajaan macam itu. Dan MDS ni dia cerdik, kan? Dulu masa Saudi nak baik dengan Iran zaman Raja Abdullah, pasal ada gap mazhab. Jadi orang tengok ini tak boleh Syiah. Jadi akhirnya benda tu gagal. Tak nak gagal. Jadi bergaduh balik. Dia teruk lagi pada sebelum tu, kan? Dan betul ada isu Syiah Saudi sendiri memberontak dan sebagainya. Tapi Muhammad bin Salman ni dia seperti politik, kan? Dia lantik Ayatullah Saudi supaya orang Syiah Saudi tidak lagi rujuk kepada ulama Iran. So Saudi ada dia punya ulama Syiah dia, ada pejabat, ada apa semua, kan? Mungkin lepas ni akan masuk dalam kibar ulama semuanya, kita tak tahu lah, kan? Tapi sebab masa sekarang dia adalah jawatan resmi yang dinaungi oleh kerajaan, kan? Maksudnya jadi orang Syiah Saudi sekarang dia ada ulama dia Saudi, yang walak kepada Saudi. Ulama Syiah tadi walak Saudi, kan? Dan lepas tu dia buat takrib, kan? Dia buat takrib, kan? Dia nak berbaik dengan Iran, tak ada isu lah, kan? Pasal dah memang ulama-ulama Salafi ni pun sudah ditakribkan dengan secara agama, kan? Jadi mufti bagi ucapan mengalu-alukan perdamaian antara mazhab apa semua, kan? So dia punya political strategi dia memang payah nak cabar lah. Kita suka tak suka dengan dia, tak lagi. Tapi memang Tuhan bagi dia satu kelebihan dari segi politik, dia cukup lengkap, kan? Pasal dia pandai macam mana dia nak counter masalah tu, kan? Dia nak benarkan benda-benda hak maksiat-maksiat, kan? Jadi sebelum tu dia baikkan dulu dengan geng-geng Syekh Rabi' apa semua ni. Kalau dulu zaman kami di Madinah, kami dianggap terasing. Sebab geng-geng Syekh Rabi' ni tak diiktiraf oleh kerajaan, kan? Tapi sekarang geng-geng Syekh Rabi' dilantik macam-macam, jadi menteri, jadi wakil wizarah apa semua-semua, kan? Yang anti Ikhwan Muslimin, kan? Dulu Saudi dengan Ikhwan Muslimin dia anti tapi dia tak, dari segi agama tu dia masih lagi okey lah, kan? Anti politik saja. Tapi sekarang dia lantik orang agama yang memang menyokong mauqif politik dia, kan? Jadi selesai lah. Siapa yang ada nak kritik konsert ke apakah, terus dituduh Ikhwan. Betul? Datang endorsement daripada ulama, tahdir fulan gini, kan? Jadi kena lah, kan? Syekh Usaimi apa semua kena putih semua, kan? Selesai masalah. Jadi tenang lah, kan? Jadi benda-benda macam tu, politik ni penting, kan? Macam Abu Ja'far Mansur tadi, kan? Dia tahu Abu Hanifah ni kaya, ada bisnes, kan? Betul, ulama pula, anak murid pula ramai. Jadi kalau dia tak sokong aku sebagai Hanifah 100% bold, payah lah. Macam Yazid tahu lah, kalau Husin tak bayar dia, orang kata lah Yazid ni betul apa, Husin seorang yang tak sokong. Ada semua sudah sokong dia, tapi dia tahu tak sama, kan? Tak sama dengan Yazid. Walaupun Yazid seorang, Husin seorang, tapi tak sama. Tak boleh, kan? Kalau dibiarkan Husin tak sokong dia, 1000 orang ni tak ada mana, kan? Jadi itu benda-benda orang politik ni dia pandai lah. Dalam Islam pun sejak daripada kita dah masuk fasa mulkun adud, dah masuk dalam fasa mulkun jawabirah ni, biasalah. Atau Abu Hanifah tak mau jadi qadhi tu, dia takut dipaksa bagi fatwa yang bukan, kan? Jadi itu kita kata. Tapi poin dia adalah golongan yang cuba nak menghidupkan balik fitnah yang sudah pun dipadamkan, api yang sudah dipadam, sekam pun dah tak ada dah makna. Dia pun nak main cucuh balik. Ini satu perbuatan yang cukup jahat. Ini perbuatan jahat dan memberi pandangan yang salah kepada Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan kita sudah mengiktiraf
Syekh Muhammad Abdul Wahab apa semua telah mengakui bahawa Abu Hanifah adalah imam ahli sunnah wal jamaah. Imam ahli sunnah wal jamaah. Tidak ada syak lagi. Akidah tahawiyah ni sudah menjadi satu kebanggaan. Kita belajar akidah tahawiyah, kita hafal akidah tahawiyah. Jadi apa lagi yang kita nak kecoh-kecoh kan? Kita sudah belajar dan faham. Jadi ini adalah benda yang kita nak tanbih supaya orang faham isu ni sebelum jadi apa-apa. Soalan akidah tahawiyah ni dari segi hierarki dia adakah dia sebagai kitab akidah salaf yang paling autentik, paling awal? Tak dia kira macam itu. Bahkan dia ada masalah pada masalah iman itu. Jadi setelah itu dia tak digalakkan juga untuk orang yang awal-awal. Bahkan orang yang akidah yang paling baik untuk orang belajar akidah mula ialah wasatiyah. Dan lebih belakang kita akidah lebih baik pasal apa? Lebih banyak tahqiq yang datang belakang itu kan. Maksudnya yang terkini. Yang terkini kan. Kita tengok Ibn Uthaymin masa dia syarah kitab dia sendiri Qayyim Islam, banyak dia kritik dari dia sendiri. Kan dia kata ni lebih tepat sebut macam ni, lebih tepat sebut macam ni. Kan? Jadi itu maksudnya lagi belakangan, lagi banyak kita nampak benda tersebut. Kan? Berbanding yang bila naik ke awal, dan kitab ni ditulis dalam situasi semasa. Itu kita kalau kita mengaji kitab fiqh pun, kita bagi contoh. Contoh-contoh dia beri itu situasi kefahaman masa itu. Dalam kitab fiqh Syafi'i dia sebut, kalau satu orang patah tulang sulbi dia, lepas tu keluar mani wajib. Kita fikir, mana patah tulang sulbi keluar mani? Kan? Tapi itu kefahaman ayat yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. Di antara kefahaman tafsiran, walaupun tafsiran itu bukan qat'i, tafsiran bahawa air mani itu punca dia daripada tulang belakang. Kan? Kita tahu lah mana ada orang patah tulang ataupun slip disc untuk keluar air mani belakang. Tak ada. Tak ada kan? Itu contoh. Dalam kitab fiqh pun kadang-kadang dia ada situasi zaman tersebut. Kan? Macam ulama kita Melayu bagi contoh ayat mutlak, ayat bun. Kita buat ayat bun. Kan? Siapa yang rajin ikuti ayat bun nak buat mani pagi? Tak ada ayat bun, ayat ekwan dah. Kan? Jadi itu benda-benda tu kadang-kadang kita kena tu kita kata kitab yang dahulu kadang-kadang ditulis dalam situasi. Dan kitab akidah juga sama. Kadang-kadang disebut benda-benda dalam kitab akidah itu adalah situasi masa itu. Contoh macam bila Sufyan Tsauri kata kamu tidak akan sunnah setelah apa yang aku sebut ni, kau tak akan ikut sunnah melainkan kau melihat mensirkan bismillah lebih afdal daripada jihad. Jadi ada orang maksud dia kan, maksudnya kalau sampai jahat bismillah tu yang sampai cekik-cekik orang. Kan? Jadi bukan itu. Kan? Itu adalah situasi pada masa tersebut supaya berbeza dengan Rafidhah. Dan ini qaul majoriti ahli hadis beranggapan bismillah itu sir. Itu betul lah, tapi tak menafikan jahat itu juga sebahagian daripada pandangan ahli sunnah wal jamaah yang muktabar juga. Kan? So itu benda yang kita kena hati-hati. Kan? Jadi kita kena tahu background. Dan itu dibincangkan oleh ulama mutaakhirin. Especially Ibn Taymiyah, dia sudah huraikan banyak benda. So kalau kita tak lalui huraian lebih dulu dan kita terus nak lompat ke kitab yang masuk ke tingkat dia kata tadi. Kan terjun bumbung, kan tembuk atap mengatakan. Tembuk atap kerajaan pun dah teruk ni, mengaji tembuk atap lagi banyak. Kan Syekh Bakar Abu Zaid dia salah at-ta'alum kan, buat pandai mengaji. Tu jadi macam-macam tu kan. Jadi dia tak tahu selok-belok cerita latar belakang kan. Jadi dia terus nak buat kesimpulan yang macam itu. So bahaya. Dan dia buat kesimpulan dia sendiri. Dia macam ini Al-Hab Al-Kirmani sebut dalam risalah dia, ahli bid'ah ni di antara ahli bid'ah ahli ra'i yang berimamkan Abu Hanifah. Kan? Itu zaman tu, masa tu berlaku perseteruan antara dua camp. Kan? Bukan semua yang disebut tu diterima. Lepas tu Ibn Taymiyah kata apa yang disebut Kirmani ni bukan lafaz Imam Ahmad, itu apa yang dia faham daripada ajaran Imam Ahmad. Kan? Belum tentu itu adalah mu'tamad ahli sunnah wal jamaah.
kan? So benda-benda macam tu kita kena hati-hati. Kita tengok tu penjelasan ulama mutaakhirin. Apa betul-betul isu yang menjadi usul yang evergreen sepanjang zaman. Apa usul yang dimasuk ke dalam kitab akidah kerana situasi tertentu. Pada masa tersebut, keadaan tersebut ada tempat tertentu masa kitab tu ditulis. Menjawab soalan. Menjawab persoalan. Zaman Kalau tidak tahu, yang payahlah. So akidah Tahawiyah dia antara akidah yang masyhur. Pasal dia mewakili mazhab Hanafi. Kan, jadi Ahli Sunnah wal Jamaah ni kita nak tunjukkan. Pasal dah tersebar Maturidiyah, Asy'ari apa semua ni. Kita nak beritahu di sana ada matan akidah yang valid yang mewakili mazhab fiqh. So satu-satunya kitab yang valid bagi mazhab Hanafi ialah Tahawi. Macam Maliki kita ada risalah Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani. Dan dalam mazhab Syafi'i kita ada risalah Al-Muzani, Syarh Sunnah Al-Muzani. Dan Syafi'i banyak. Ulama Syafi'i yang paling banyak tulis kitab akidah salaf. Al-Likai kan, ya, yang paling besar sekali Al-Likai lah. Al-Likai Syafi'i kan, As-Sabuni, Al-Ismaili kan, semua ni Syafi'i yang belakang. Syafi'i yang kita tak risau sangat kan. Bahkan Ad-Darimi daripada kalangan Ad-Darimi mujtahid mazhab kan. Jadi kita tak kecoh sangat. Macam Imam Ahmad, satu-satunya Imam 4 yang tulis kitab akidah Imam Ahmad saja. Itu Imam Ibn Taimiyah sebut. Sebab itu dalam kalangan Hanabilah kurang bid'ah dalam akidah. Pasal Imam Ahmad saja yang meninggalkan clear statement ini akidah. Itu pun masih lagi berlaku. Sebahagian mengikut dia ada statement-statement isu-isu baru yang berlaku yang tak dapat nak digarap. Jadi berlaku khilaf juga. Tapi tak seperti aliran-aliran fiqh yang lain. Dan sebab itu Ibn Taimiyah sebut mazhab Abu Hanifah tidak mengikrarkan bid'ah, tetapi dia tidak meninggalkan satu usul yang menghalang daripada bid'ah itu masuk dalam mazhabnya. Ya. Imam Syafi'i walaupun banyak kitab-kitab akidah ditulis oleh ulama Syafi'iyah, tapi pengaruh politik kitab-kitab tu tenggelam ataupun hilang. Ya. Jadi muncul Asy'ariyah yang muncul kan. Sampai Syirazi kata tak ada dalam mazhab Syafi'i tak ada kitab akidah. Padahal lama dah kan, dan sabit dan masyhur dan ma'ruf kan. Jadi itu kita kata benda-benda macam itu kita kena tahu. Lepas itu kita tunjukkan Tahawiyah itu dari sudut itulah. Sebab itu kan. Dan selama ni pun mereka terjemah Tahawiyah daripada tu jadi akidah akidah selama. Mana Maturidiyah pun pegang tak akidah. Ada syarahan dia pun seteri lah. Tapi tu yang Abu Ibn Abbas sebut tu kan, tujuan dia syarah Tahawiyah tu saya nak counter syarahan-syarahan Maturidiyah yang mentakwilkan kalam Abu Ja'far itu kepada takwilan ahli kalam. Allah Ta'ala a'lam. Baik, naktafi bihadha al-qadar. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.